Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Cik Ya. Kali ini Cik Ya ingin kongsi cara aktifkan Facebook Pro untuk jana pendapatan melalui Facebook. Tapi sebelum tu boleh subscribe channel Cik Ya sebagai sokongan. Okey, untuk pengetahuan semua, FB Pro bukanlah aplikasi asing tetapi satu inisiatif terkini daripada Meta untuk menjadikan Facebook lebih creator friendly pada tahun 2024-2025. Meta kini memperkenalkan pelbagai ciri baru untuk menarik kembali konten kreator agar aktif di Facebook selepas sebelum ini ramai beralih ke TikTok dan Instagram. Okey, untuk kelebihan FB Pro ni, pertama ialah sistem monetisasi baru di mana kreator boleh jana pendapatan dengan iklan dalam video, hadiah daripada penonton, star dan juga program bonus. Seterusnya, kelebihan kedua ialah mempunyai Facebook Creator Tool iaitu dashboard khas dengan analisis penjadualan siaran dan juga prestasi kandungan. Untuk kelebihan yang ketiga ialah kolaborasi berbayar di mana fungsi paid partnership dipertingkatkan untuk kolaborasi jenama dan influencer. So, bagi sesiapa yang ingin jana pendapatan melalui Facebook, boleh tengok video Cik Ya yang ni untuk cara aktifkan akaun profesional di Facebook. Okey, mula-mula kita perlu buka dulu Facebook kita. Kemudian kita klik profile peribadi kita di bahagian atas ni. Lepas tu di paparan ini kita perlu klik pada ikon 3 titik di sebelah butang edit profile ni. Seterusnya dekat sini kita perlu klik pada bahagian turn on professional mode yang ni. Lepas tu dekat sini kita perlu baca dulu. Kemudian kita klik turn on. Seterusnya kita dibawa ke paparan yang ni. Dekat sini kita klik next. Dekat sini pun kita klik next. Dekat sini kita perlu baca dahulu semuanya dan kita buat pilihan. Lepas tu kita klik next. Seterusnya dekat paparan review selection ni kita klik confirm. Lepas tu kita klik next. Dekat sini pun kita klik next. Dekat sini pula kita klik skip. Seterusnya akan keluar paparan macam ni. Congrats, you are ready to start using professional mode. Ini menunjukkan kita telah pun berjaya mengaktifkan FB Pro. Sekian sahaja perkongsian Cik Ya kali ini. Jumpa lagi next video. Bye.